jangan bagi ada sehari yang tidak kita sebut nama mereka dalam doa kita. Di antara tanda seorang anak itu soleh kepada mak dan ayah, maka sebanyak mana doa yang dilontarkan daripada mulut anak, doa kepada mak dan ayah. Maka janganlah kita menzalimi mak dan ayah kita dengan kita menggugurkan nama mereka dalam doa harian. Sebutlah, ya Allah, ibuku telah meninggal dunia, namanya Zainun binti Awang. Ya Allah, dulunya dia membesarkan aku dengan tangan dia, ya Allah, tapi ketika mana aku dah besar, dengan tangan ini aku tidak mampu menjaga dia, ya Allah. Setiap mana aku berdoa, janganlah sampai aku melupakan nama dia, ya Allah. Ya Allah, permudahkan urusan dia di sana, ya Allah. Lapangkan kubur dia, ya Allah. Ya Allah, kau hiasilah kubur dia sebagai taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Tuan-tuan, berat sangat ke mulut nak doa macam tu? Susah sangat ke tuan-tuan? Sibuk sangat ke kita? Sombong sangat ke kita? Tuan-tuan, Allah bagi masa 24 jam, saya 24 jam. Dalam sejam ada 60 minit, dalam seminit 60 saat. Nama mak ayah kita panjang sangat, kau tak boleh nak sebut. Maka tolong sebut.